Okey, seterusnya. Okey, rumus X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bagi 2A. Kadang-kadang soalan dia tak direct macam yang sebelum ni. Okey, dia tak direct macam okey macam ni. Okey, macam ni. Dia tak direct. Terus selesaikan guna rumus. Tak ada. Kadang-kadang dia bagi masalah. Okey, macam soalan ni dia bagi masalah. Okey, nampak tak? Yang ni bentuk segitiga. Segitiga ni pula segitiga sudut tegak. Okey, segitiga sudut tegak. Okey, dia bagi hipotenus dia P tambah 4, panjang sisi yang lain P tolak 3, P tambah 1, dia suruh cari nilai P. Okey, bila nak cari P, kita tengok yang ni segitiga sudut tegak. So, kita kena ingat teorem Pythagoras. Ni teorem Pythagoras. A, B, C. Formula yang kita kena ingat. Yang ni semua, ni menyelesaikan masalah. Sebab tu kalau kita nak teori mat, kita kena tahu juga basic-basic dalam matematik. Okey so kita tahu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C ialah sisi yang paling panjang. Okey, ni adalah hipotenus. So C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So kalau dia bagi soalan macam ni, senang tu. Kita boleh tahu ni kena guna teorem Pythagoras. So kita buat P tambah 4 kuasa 2 sama dengan P tolak 3 kuasa 2 tambah P tambah 1 kuasa 2. So bila nak cari nilai P, berikan jawapan betul kepada 4 angka berarti. So kita tulis je balik macam ni. P tambah 4 kuasa 2 kurungan lah. P tambah 4 kurung kuasa 2 sama dengan P tolak 3 kurung kuasa 2 tambah P tambah 1 kuasa 2. So yang ni kita expand. Expand ni okey, sebagai budak science stream kita kena cekap. So kita buat macam ni P kuasa 2. Nampak tak? P kuasa 2. And then tambah P kali 4 kali 2. So dapat 8P. Tambah 4 kuasa 2 dapat 16. Sama juga P kuasa 2. P kuasa 2 okey, lepas tu kita buat P darab negatif 3 darab dengan 2. So kita dapat negatif 6P. Tambah negatif 3 kuasa 2 mesti dapat positif. Yang ketiga ni mesti positif. Yang nak tambah tolak di tengah ni je. Okey. So P kuasa 2 tolak P kali negatif 3 negatif 3P negatif 3P kali 2 negatif 6P. Tambah 3 kuasa 2, 9. Okey, depan dengan belakang mesti positif. Kemudian tambah P kuasa 2. Kemudian kita buat P kali 1P. P kali 2, 2P. Tambah 1 kuasa 2, 1. Kemudian sampai dekat sini kita cari sebutan sepunya. Okey, sebutan sepunya kat sini kita ada, sini ada P kuasa 2, sini ada P kuasa 2 tambah P kuasa 2. Maksudnya sebelah kanan lebih banyak P kuasa 2. So kita ada 2P kuasa 2. So P kuasa 2 sebelah kiri sikit, so dia kena ikut sebelah sini. So kita jadi P kuasa 2 tambah P kuasa 2, ada 2P kuasa 2. Yang ni pindah akan jadi tolak P kuasa 2. So yang tinggal P kuasa 2. Okey. So sebelah kanan ada 2P kuasa 2, sebelah kiri hanya ada 1P kuasa 2. So bila kita buat 2P kuasa 2 tolak P kuasa 2, tinggal P kuasa 2. Okey, kemudian cari yang P pula, negatif 6 tambah dengan 2. Nampak tak? Yang ada P, nombor dia negatif 6 dengan tambah 2. So tekan kalkulator kita akan ada negatif 4. Negatif 4P sebelah kanan, sebelah kiri ada 8P. 8P memang semua kena pindah sebelah kanan. So negatif 4P tambah jadi tolak 8. So kita akan tinggal negatif 12P. Kemudian nombor pula 9 tambah 1, 10. Sebelah kiri ada 16. Yang ni kena pindah sebelah kanan. So kan jadi negatif 6. So semua sebelah kiri ni dah tinggal kosong. Okay, so yang ni adalah bentuk arm. Bila bentuk arm kita tahu tutup P kuasa 2 bukan kosong. Actually depan ni ada 1. So A ialah 1. Tutup P yang ni ada negatif 12. So B ialah negatif 12. Dan C sama dengan negatif 6. Okay, sampai dekat sini jangan buat X sama dengan. Walaupun formula guna X tapi samaan P. So kita buat P sama dengan negatif B tambah tolak. Okay, macam biasa macam soalan tadi. So tekan yang dalam saja. So kita akan dapat 168. So jawapan dia ialah P sama dengan 12 tambah punca kuasa 168 bahagi 2 atau 12 tolak punca kuasa 168 bahagi 2. Tekan kalkulator, dia nak 4 angka bererti. 4 angka bererti. So yang ni kita bagi 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Yang ni belakang ni kosong ni tak ada makna. So yang berarti selepas titik 1, 2, 3, 4. Okey, terima kasih. Cumanya dalam ni P ni nilai negatif kena abaikan. Sebab bila kita masuk nilai P dalam sini,
dalam nilai P diabaikan. Entahlah, panjang suruh abaikan. Oh, bila kita letak sini P ni negatif, so kita bila letak negatif tolak dengan 3, so panjang ni jadi nilai negatif. So tak boleh terima yang jawapan negatif. Okey, terima kasih.